Tapi orang Malaysia ni dia nak buat dulu baru dia knowledge kemudian. Itulah masalah dia. Sebab tu ialah mungkin ramai yang dekat luar sana dia terjebak dengan scammer. Korang tengok sendiri macam mana scammer buat kerja. Dan orang-orang yang mungkin nak cepat ni lah yang akan terperangkap dengan scammer ni. Bayangkan dia tak nak belajar dulu, dia tak nak cari tempat yang betul untuk dia belajar. Tapi apa yang dia nak buat adalah dia nampak return yang cepat, terus dia nak ambil duit aku, ambil. Dan selepas tu itulah yang akan menyayat hati, di mana duit tu dia tak akan dapat balik. Mulalah dia cakap predictable ni scammer, ambil duit orang. Padahal kita tak boleh ambil duit orang dan kita tak berlesen untuk ambil duit orang. Sebab itulah kenapa dekat predictable ni kita nak train orang yang memang nak jadi trader buat betul-betul, bukan bagi duit dekat orang. Naik akak ni dia cari tempat yang betul untuk dia belajar. Dulu skeptical, dia cakap kita ni memang scam. Dah register? Klik link ni bawah, okay? Bye. Memang dia cakap scam, tapi at least dia belajar macam mana nak mengenali gerak-geri trading tu. Walaupun sekarang dia masih lagi belajar, dia masih lagi nak develop trust tu kan. Of course orang yang skeptical ni tak semudah itu untuk dia ada kepercayaan di dalam dunia ataupun industri ni. Tapi good try. Orang kata tak rugi pun kan. Bila kita nak mencuba sesuatu yang baru, dia pun akan mendatangkan pengalaman kepada kita, satu impact yang baru. Boleh jadi itu adalah turning point untuk kita punya hidup.